Mun si ada duit, tuan-puan si boleh nak dapatkan apa-apa yang tuan-puan mau. Mun si ada duit, tuan-puan boleh kelaparan. Dan mun si ada duit, tuan-puan kemungkinan hanya mampu menyewa bilik yang dikongsi dengan 3 orang lain. Sebab ialah ramai generasi muda yang kurang faham akan fungsi emas. Sebab sidak tu nangga duit tu memegang nilai yang sebenar. Tetapi mun tuan-puan faham bahawa emas tu adalah alat untuk membantu tuan-puan keluar daripada kesusahan, kami pasti semua generasi muda akan berpusu-pusu untuk menabung emas. Sebab ialah kami ingin mendidik generasi muda di luar nun untuk belajar ilmu asas tentang emas terlebih dulu. Sebab tanpa ilmu, emas yang banyak akan memberikan kerugian yang besar. Untuk generasi muda, tuan-puan boleh mula membaca buku wang emas sebagai permulaan dan dengar perkongsian pakar-pakar kewangan mengenai emas. Founder Public Gold memahami yang bukan semua orang mampu untuk dapatkan emas dengan sekali bayar aja. Jadi, account gap ataupun gold accumulation program telah direka untuk membantu bukan je generasi muda, malah kami pun untuk menabung dalam bentuk emas. Akaun emas gap tu bukanlah akaun emas digital. Sebab setiap gram emas dalam akaun tuan-puan tu emas yang wujud dalam bentuk fizikal di peti besi Public Gold. Tuan-puan boleh ajak beli ataupun jual ataupun keluarkan emas yang untuk dihantar ke rumah tuan-puan. Simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Mun tuan-puan berminat untuk menabung bersama Public Gold, tuan-puan hanya perlu daftar percuma, boleh isi borang biru di caption tu untuk kami hubungi tuan-puan semula.